Sekali baca rasa sayu, tapi sebenarnya dia jauh lebih baik daripada ramai orang lain dekat luar sana. 2 tahun menyimpan emas dalam akaun Gap, ni first keluarkan fizikal. Alhamdulillah, semoga terus konsisten. Dia tunjukkan emas ni, kalau saya tidak silap, 1/4 dinar. 1/4 dinar ni umpama seolah-olah ada sekitar 1 gram. Jadi dia ambil masa dalam 2 tahun untuk kumpul koleksi emas dia keluarkan fizikal tu bersamaan dengan sekitar 1 gram. Lamanya. Sebab dia mungkin adalah orang yang tak mampu mau simpan banyak-banyak. Mungkin komitmen dia banyak. Mungkin dia baru mau start membina habit. Mungkin dia baru dapat pekerjaan. Saya ada kisah seorang penyimpan emas under empire saya. Dia kerja bersihkan surau. Gaji dia 1,000. After some time, saya tanya dia, lebih setahun macam tu, berapa simpanan emas yang dia ada. Dia cerita dengan saya 12 gram. Masa itulah. Lepas setahun lagi seterusnya, saya tanya lagi dia berapa gram emas yang dia ada. Dia cakap ada sekitar 20 lebih gram. Berapa ramai orang dekat luar sana, jangan cakap gaji 1,000, gaji 5,000 pun, jangan cakap 20 gram. 2 gram pun dia tak ada simpanan. Jadi, orang ni, penyimpan emas under empire saya ni, jauh lebih baik daripada orang dekat luar sana. At least dia paksa diri dia untuk menabung dan dia sudah start merasa nikmat pegang emas fizikal dekat tangan sendiri. Anda bila lagi? Kalau anda pun mau bermula, ikut jejak langkah dia, tekan link dekat bio Sibuk Biru, nanti saya guide. Ingat, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tapi ilmu. Saya sediakan banyak ilmu dalam grup support saya, Misi Sekilo Emas. Follow for more tips.